Saya masih teringat di penghujung perkhidmatan Pak Lah, mesyuarat khas Majlis Tertinggi UMNO di sebuah kelab golf. Dan saya masih terbayang bagaimana beberapa orang tokoh ketika itu yang memberikan tekanan pada Pak Lah untuk meletakkan jawatan. Tanpa perlu saya menyebut nama-nama itu, tetapi kifarah pada orang itu sebelum Pak Lah meninggal telah tertimpa pada orang itu. Biarpun orang-orang itu masih ada hayatnya, tetapi saya menyaksikan bahawa mereka yang telah menginai Pak Lah telah menerima kifarah masing-masing. Dengan tidak bertujuan untuk menghina, biarlah saya simpan di dalam hati saya bahawa jangan pernah melakukan kezaliman kepada sesiapa. Doa orang yang dizalimi tidak ada hijab. Pak Lah adalah antara orang yang dizalimi oleh tubuh-tubuh itu, watak-watak politik itu. Tetapi jangan tunggu di padang mahsyar, kifarah telah jatuh ke atas mereka-mereka itu.